Aksi separuh akhir pertama, Piala FA 2025 malam tadi, benar-benar mendebarkan. Stadium Negeri Petra Jaya jadi saksi pertarungan dua pasukan berjiwa besar, The Cats yang penuh semangat, menentang Harimau Selatan yang datang dengan reputasi juara bertahan. Ramai menjangka JDT akan makan mudah, tapi ternyata, Aidil Syarin dan anak buahnya tidak tunduk tanpa pertarungan. Kuching City FC berjaya membuatkan JDT bekerja keras sebelum keputusan akhir, memihak kepada pelawat dengan kemenangan tipis 2-1. Dan seperti biasa, selepas whistle penamat, dua figura utama perlawanan ini tampil dengan reaksi jujur mereka. Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim, JDT, Xisco Munoz, mengakui bahawa perlawanan kali ini bukan seperti yang dijangka. Walaupun JDT berjaya membawa pulang kemenangan, beliau menyifatkan Kuching City sebagai antara lawan paling mencabar musim ini. Munoz berkata, "Saya sentiasa menikmati suasana di sini, stadium penuh dan penyokong luar biasa, tapi ia bukan perlawanan mudah, sungguh sukar. Kuching City bermain dengan intensiti tinggi dan beri kami banyak masalah," kata Munoz selepas perlawanan. Beliau turut menjelaskan bahawa pasukannya perlu menunggu sehingga minit ke-36 untuk memecah kebuntuan menerusi jaringan Bergson Gustavo sebelum Kuching City bangkit memberi tekanan berterusan. "Kami cuba menjaringkan gol awal, tapi Kuching City bijak bertahan dan berani menyerang balas. Ini benar-benar aksi separuh akhir yang mencabar," tambah Munoz. Menutup bicara, pengendali dari Sepanyol itu menegaskan bahawa fokus kini beralih ke aksi timbal balik di Stadium Sultan Ibrahim, dengan keyakinan JDT akan tampil lebih garang di hadapan penyokong sendiri. "Kami perlu kekal fokus, dan bawa intensiti sebenar permainan kami di rumah sendiri," katanya penuh tekad. Sementara itu, Ketua Jurulatih Kuching City FC, Aidil Syarin Sahak, tetap berbangga walaupun skuadnya tewas tipis di laman sendiri. Aidil berkata, "Perlawanan sangat menarik, kita boleh saja menang atau seri, tapi bola itu bulat, pemain saya beri segalanya malam ini," katanya. Aidil memuji semangat anak buahnya, yang tidak menyerah walaupun ketinggalan 0-2, malah hampir menyamakan kedudukan menerusi percubaan Daniel Asri, yang hanya singgah di tiang gol. "Saya bangga dengan semangat mereka, kami bukan pasukan kecil yang mudah dipandang rendah. Pemain saya menunjukkan keberanian dan semangat juang tinggi menentang pasukan besar seperti JDT," tambahnya. Mengulas peluang di aksi timbal balik nanti, Aidil menegaskan bahawa The Cats masih belum mengibarkan bendera putih. "Kita akan ke Johor dengan semangat yang sama, apa-apa boleh berlaku dalam bola sepak, kami akan bermain untuk keputusan terbaik," katanya dengan senyuman penuh keyakinan. Kesimpulan, episod pertama penuh drama, episod kedua bakal lebih panas. Kemenangan tipis JDT 2-1, bukan jaminan mudah di gelanggang sendiri nanti. Kuching City sudah menunjukkan bahawa mereka bukan sekadar pelengkap jadual, mereka datang untuk melawan. Semua kini tertumpu ke Stadium Sultan Ibrahim hujung bulan ini, di mana segalanya bakal ditentukan. Adakah JDT akan mara ke final sekali lagi, atau The Cats akan buat kejutan terbesar musim ini? Nantikan sorotan penuh aksi timbal balik Piala FA hanya di saluran ini. Jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, untuk kemas kini terkini dunia bola tempatan.